IVF 2 kali saya. Kalau buat IUI, peratus dia rendah lah. Ingat tak kalau flashback balik kan, zaman-zaman tengah ikhtiar zuriat tu, ada tak kata-kata orang-orang sekeliling? Momen mula-mula sekali dapat tahu UPT positif tu. Mana? Macam mana boleh tahu detik-detik test UPT tu dah lewat kit? Biasa saya setiap bulan kalau biasa memang akan lewat lah 2 minggu kan. Tapi 2 minggu tu saya akan check lah. Walaupun saya tahu tak ada saya check juga. Tapi time tu lah tiba-tiba check. First saya akan beritahu adik saya sebab dia kan dah nak ramai. Betul ke ni? Betul lah kak. Okay. Lepas tu nangis sikit-sikit lah. Betul bagi tahu husband bila? Malam tu. Maknanya awak check pagi. Pagi. So husband kat kerja. Lepas memang kena baru bagi tahu ingat suami. Kalau apa perasaannya masa mula-mula tengok UPT tu? Dia macam tak percaya lah. Lepas tu dia tunjuk tu. Percaya. Masa sebab enggak. Faham. Kalau sepanjang mengandung ada masalah apa-apa tak? Kesihatan ke? Kecemasan? Tak ada. Tak ada. HB semua cantik lah. Kalau proses bersalin tu, bersalin berapa bulan masa melahirkan tu? Ni cukup bulan? Cukup bulan. 6 dengan 40. Bersalin biasa normal alhamdulillah. Kalau diberi nasihat lah, kalau boleh bagi nasihat sikit. Selain daripada FFT kan, mungkin ada ikhtiar lain, benda betul yang Puan Suhaida buat waktu tu kalau boleh ingat balik. Cuma jaga makan je lah. Jaga makan. Jaga makan memang dari dulu lah. Sebab saya ada cyst masa tu, sebelum tu. Ada cyst. Tapi bila masa mengandung, doktor kata dah tak ada. Okey. Cyst besar ke waktu tu? Macam nak tidur? 2.8 je. 2.8. Okey lah, kecil. Kejap. Dah nak siap dah. Waktu dia tidur kan? Ya ke? Aduh. Kalau boleh diberi nasihat kan untuk orang yang tengah ikhtiar hamil kat luar sana, terutama yang dah 5 tahun menanti zuriat kan, mesti dia orang lalui fasa yang sama. Kalau boleh flashback balik kan, challenge perasaan masa tu, ujian yang dibagi tu, boleh share sikit. Usaha dia tu satu hanya mengalah. Lepas tu tawakal, doa. Itu penting. Ada spesifik doa ke? Tak ada pun, yang penting lepas solat tu doa je lah. Doa nak putus kan? Jangan tak putus. Memang lepas solat doa. Masa wife nak pergi susu tu kan, suami bagi tak? Dia tak tahu ni nak beli. Dia tak tahu mula. Lepas tu dah bulan kedua tu tambah sikit. Tambah sikit. Saya dah tak kisahlah, ada rezeki adalah, tak ada lah. Kalau ikutkan kalau dah 10 tahun ni, kalau tak ada juga, tak ada tak apalah. Ada tak ada fazal redha. Itulah orang kata. Sebab niat dia ada nak ambil anak kan. Ada anak orang kan. Dah terdetik nak. Dia terdetik. Masa tu tahun ke berapa usia perkahwinan yang nak ambil anak angkat tu? Lepas IVF ke sebelum? Sebelum 10 tahun ni lah. Baru. Sebelum mengandung lah. Baru-baru je. Itulah orang kata tu, bila dah fasa redha berserah tu, time tu lah rezeki dia datang. Kan? Alhamdulillah. Kalau dia bagi makan untuk susu ni. Berapa agak-agak boleh bagi makan? Berapa? Per 10. 7 okey kok. 7 per 10. Yang lagi 3 tu sebab apa? Sebab sebab namanya susah juga telan. Tapi kita nak usahakan telan jugalah. Member saya pun ada try taruh, dia kata terlalu manis. Dia tak tahulah dekat dia tak boleh masuk ke kan. Betul. Okey. Bagi saya okey lah. Tambah sikit air okey lah. Tak sikit air. Dia sebab itulah kita punya tempat berbeza. Tapi FFT memang no added sugar, dan kita punya susu kambing dia ada ISO 22000.
Dan susu kambing kita sebenarnya import raw daripada Netherlands. Jadi yang buat dia rasa manis tu ekstra macam taro ni daripada taro tu sendirilah, kelan tu. Dia phytoestrogen itu. Jadi dia buat rasa berlemak tu daripada inulin. Inulin tu prebiotik untuk usus yang bantu penyerapan vitamin dalam tu untuk diserap lebih baik. Sebab kalau bersih tablet lagi susah, usus dia lagi berkeradangan, lagi susah nak diserap vitamin tu. Jadi kita terpaksa juga buat bersih serbuk. Tapi yang akan datang tak mustahil lah kita buat dalam bersih tablet. Cuma bukan yang ada color coated, sugar coated. Sebab banyak supplement ada warna pink, warna merah. Bila kita kencing, air kencing warna kuning pekat. Sebenarnya dia dah sintetik. Jadi itulah efektif bezanya kita buat bersih serbuk. Tapi memang selera kita berbeza. Ada yang suka bancu pekat, ada yang suka bancu cair. Ada yang tak tahan dengan apa kata, ada yang rasa bagi dia agak manis. Sebab daripada susu tu sendiri ada apa kata, ekstra gula semula jadi daripada bahan yang kita guna lah. Alah nak tidur dah. Dia ingat saya menyanyi ni. Apa nama anak? Fatah Naufal. Fatah Naufal. Fatah Naufal. Bukan Fatah Amin Saya beri ni lah, support, lepas tu bagi semangat je lah. Dapat ni. Kalau semangat tu macam mana? Dari segi percakapan ke? Percakapan. Bawa dia jalan-jalan. Bawa jalan-jalan. Bagi dia stres. Faham. Selalu pergi bercuti kan ni, healing-healing. Kadang-kadang. Okey. Kalau ada tak terdetik macam jujur lah, macam rasa nak marah ke? Kenapa tak ambil lagi macam tu? Tak ada. Okey. Saya tak kisah ada rezeki ada, tak ada lah. Adik-beradik kalau boleh share suami, adik-beradik suami berapa orang? 6 orang. 6 orang. Saya yang sulung. Yang sulung. Semua hero. Semua hero. Yang bawah belum kahwin. Bawah Seorang belum kahwin. 2 orang. 2 orang. 2 orang belum kahwin. 3 dah kahwin. Sebab dia pun tak terdetik pernah cakap lah nak cakap benda tu, tak ada lah. Tak ada detik pun. Tak ada. Sibuk mancing. Sibuk mancing. Dah ada tempat ikut. Tapi tu hari 9 bulan tak mancing. 9 bulan tak mancing. Dia tahan mengandung kan? Setahun juga. Setahun tak mancing. Sebab mengandung tu. Tak lagi. Aku yang jaga dia. Pertama tengok tu, itulah. Saya sebut Alhamdulillah yang mampu doa. Lepas tu buat semai sunat lah kan. Faham? Semai syukur. So, macam memang tak percaya dah 10 tahun kan. Tiba-tiba tu dia tunjuk. Betul ke? Masa tu tengah buat apa kalau ingat? Lepas solat. Lepas solat maghrib baru terus tunjuk. Tunjuk. Sebab juga rasa kan. Faham?